Assalamualaikum, selamat berhujung minggu. Jalan-jalan cari makan, misi mencari kari diteruskan lagi di Perak. Dan sekarang ini Nadia berada di Ipoh, Perak. Sebuah negeri yang sangat cantik, bersih. Bangunan dia pun semua cantik-cantik. Makanan-makanan dia pun semua sedap-sedap. Tetapi Nadia kena fokus dengan misi Nadia untuk mencari sajian kari yang paling unik, asli dan terbaik. Jadi hari ini Nadia akan bawa anda untuk makan capati cicah kuah kari. Lepas tu kita nak cari mi rebus dan kemudian kita nak makan kari kepala ikan nyok-nyok. Tak sabar, mari kita mulakan jalan-jalan cari makan. Jalan-jalan cari makan. Jalan-jalan cari makan. Jalan-jalan cari makan. Jalan-jalan cari makan, misi mencari kari direncanakan oleh Babas. Rasa asli, rempah sejati. Babas, rencah hidupku. Serbuk kari dan rempah ratus yang sentiasa di hati dan menjadi pilihan utama kita semua. Rasa yang asli, bebas dari bahan-bahan tambahan, bau pun wangi dan sedap dimakan. Tak karilah kalau tak guna serbuk kari Babas kan? Buat anda peminat capati cicah kari, pelbagai jenis kari dekat sini. Kari sardin, kari kambing, kari daging, semua pun adalah. Inilah dia, restoran Capati Medan Gopeng yang terletak di Jalan Sultan Nazrin, Ipoh, Perak. Cik Syak, dari saya masuk kedai ni tadi, saya tengok meja ni order capati, sana capati, sini capati. Ui, semua orang order capati lah kat sini. Apa istimewa dia? Istimewa dia, capati kat sini memang sangat lembut. Kadang customer daripada KL datang sini, diorang tapau 50-40 keping, bawa balik. Diorang tinggal nak panaskan, still boleh dapat lagi kelembutan capati tu. Okey, bila capati tu kita nak makan dengan apa Cik Syak yang sedap kat sini? Dekat sini kita ada variety of options. Contohnya kari sardin adalah best seller dekat sini dan juga kima daging. Kenapa orang duk mengigau cari kima daging di sini? Sebab kita menggunakan serbuk kari Babas, bahan campuran dia. Sebab apa? Memang majoriti semua kari dekat sini memang kita gunakan serbuk kari Babas. Semua pakai serbuk kari Babasnya patutlah sedap. Tapi itulah kenapa Cik Syak memilih untuk menggunakan serbuk kari Babas. Sebab daripada dulu memang taste dia tak pernah lari lah. Itu je yang main. Taste tak pernah lari. Memang customer pun semua puji, suka. So kita memang kekalkanlah daripada dulu Babas. Capatinya sangat lembut dan sedap. Makan pula dengan kima dan juga sardin memang terbaik. The killer food yang saya suka order ialah roti capati, roti nan cheese ni. Dan anak saya suka makan sebabnya ni, dia boleh tarik-tarik macam ni. Memang best lah. Memang recommended. Jalan-jalan cari kari. Kat sini ada pelbagai jenis kari dimakan pula dengan capati yang memang cukup famous di Capati Medan Gopeng ni. Capati dia sangat lembut. Kita makan bila dia dah sejuk. Biasa liat kan. Tetapi yang ini walaupun makan sejuk pun masih lagi lembut. Dekat sini ada dua jenis capati. Capati biasa dan juga capati telur. Ayo kita mulakan dulu dengan dia punya kari sardin. Tengok ni. Tengok kuah dia. Saya belanja kuah. Tengok tu. Ui, sedapnya. Kita cicah. Bismillahirrahmanirrahim. Kari sardin dia ada rasa masam, manis dan juga ada rasa sedikit pedas. Saya suka ada rasa bawang manis tu. Dan paling sedap sebab apa tahu? Dia guna serbuk kari ikan Babas. Oh, memang ngam. Kita nak cuba kari kambing pula. Kita makan kari kambing, tapi kari kambing ni saya nak makan dengan capati telur. Tengok dia punya portion dia. Air terjun, tengok tu. Pekat. Kita makan dengan capati telur. Rasa rempah-rempah dia tau. Rempah tu rasa macam puff. Sebab rasa yang ini pula mereka menggunakan serbuk kari daging Babas. Rasa tidak keterlaluan dan juga tidak bosan. Ditambah lagi dengan kambing tu, lembut. Oh, memang ngam. Seterusnya kita nak cuba pula dengan kita punya kima daging. Yang ini pun ada rahsia. Rahsia dia apa tahu? Mereka menggunakan serbuk kari daging Babas juga dekat dalam ni. Jom kita rasa macam mana tu. Serbuk kari daging Babas tu memang betul-betul buatkan bila kita makan kuah kari dia tu kan, rasa full tau. Tambah lagi dengan daging dia yang memang sangat lembut.
cukup rasa, memang mantap. Anda perasan tak? Semua menu yang Nadia dah cuba ni, rahsianya adalah produk Babas. Untuk pengetahuan anda, semua produk Babas ni adalah segar. Tarikh luput dia tak lebih daripada 6 bulan daripada tarikh pengeluaran. Ini bermakna produk Babas ni adalah produk yang memang berkualiti. Yelah, tengoklah warna dia, bau dia. Sangat menyelerakan. Yang paling penting, serbuk kari Babas memang sedap. Rasa asli, rempah sejati. Tak kari lah kalau tak guna serbuk kari Babas kan? Bermula daripada jam 4.30 petang, anda dah boleh order roti cheese naan ayam tanduri. Dalam penuh dengan cheese, atas pun ada lagi dengan sos kejunya. Ayam tanduri pun berbeza sedikit sebab apa dia menggunakan rempah-rempah rahsia. Jom bersedia. Saya nak tarik cheese ni. Saya makan dulu dia punya roti cheese naan ni. Sangat tebal dia punya mozzarella cheese. Okey, jom kita makan sekali dengan ayam tanduri. Kalau tempat lain mungkinlah ada satu jenis sos sahaja, iaitu chutney mint. Tapi yang ini dia ada chutney mint campur lagi dengan garlic sauce. Saya cicah sikit dengan mint sauce dia, campur lagi dengan garlic sauce. Mari. Berlemak itu pastilah. Campur lagi dengan rasa daun pudina dan juga garlic sauce tu. Ngam, sedap. Ini pula kita ada roti sarang burung kima daging. Cuba tengok hidangan ni, menarik sangat Dengan dia punya roti yang sangat garing, ditambah lagi dengan ada telur 2 biji dengan ada kima daging ni, nampak. Kebiasaannya kalau kita makan roti telur goyang kat luar sana dibagi daging cincang macam tu saja. Tapi ini kima daging yang siap ada lagi dengan rempah-rempah, ditambah lagi dengan kemanisan dan juga kepedasan sambal. Ayo. Lembutnya roti dia, tengok tu. Bismillahirrahmanirrahim. Roti kosong dia pun dah sedap dah. Dengan dia punya garing dia, campur lagi dengan kima daging tadi, memang ngam. Seterusnya kita ada roti Bengali telur goyang. Yang ni disediakan lagi lah ikut kepada kita punya cita rasa. Nak letak lada lebih ke, kicap lebih ke. Tapi yang paling rasa macam mengancam dia punya bau ni, sebelah ni. Hayo, ini adalah nasi goreng kambing. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Sedap bau. Nasi goreng dia cukup rasa dia. Ditambah lagi dengan dia punya kambing. Memang banyak ada kat sini. Tarik je ada kambing. Ambil angkut je ada kambing. Memang sedap. Jadi untuk anda, tak kisahlah yang tinggal di berhampiran Ipoh ke, Perak ke, ataupun Kuala Lumpur ke, Terengganu ke, mana-mana sajalah. Jangan lupa untuk singgah ke restoran Capati Medan Gopeng yang terletak di Jalan Sultan Nazrin Shah. Beroperasi setiap hari. Yang paling penting, segala kari yang Nadia dah cuba di restoran Capati Medan Gopeng ni, semuanya mantap, padu. Nadia love.